Kalau AirPods hampa rosak, jangan terus buang. Selalunya masalah yang kami sering terima untuk model AirPods ni adalah bateri cepat habis ataupun sebelah saja yang boleh detect dan sebelah lagi tak boleh detect. Masalah macam ni berlaku selalunya akibat daripada kesan pemakaian yang dah pun lama menyebabkan bateri ni dah tak boleh nak simpan cas lagi. Jadi bagi menyelesaikan masalah ni, kita akan gantikan dengan bateri baru. Jom tengok macam mana kami tukar bateri untuk AirPods ni. Jom. Sekarang kami dah pun selesai buat penukaran bateri untuk keempat-empat AirPods ni yang datang dengan masalah bateri drain dan sebelah tak detect. Jadi kalau hampa ada sebarang masalah tentang AirPods, boleh contact Geekfix.